Bila kita merdeka pada 1947, kita tidak ada satu wawasan seperti satu negara, satu bangsa dan satu bahasa. Dan saya bangga di Indonesia dari mula tahun 28 sampai ke Merdeka 45, mereka menggunakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bangsa Malaysia ni bangsa Malaysia ni tidak boleh ada. Bayangkan sebuah negara yang memiliki ribuan pulau, ratusan suku, begitu banyak bahasa daerah, serta masyarakat dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Secara logika, menyatukan masyarakat seperti ini bukanlah pekerjaan mudah. Tetapi, justru dari negara yang sangat beragam itulah muncul sebuah konsep kebangsaan yang kemudian menjadi identitas kuat hingga hari ini. Negara itu adalah Indonesia. Yang menarik, pengakuan tersebut bukan datang dari orang Indonesia sendiri. Dalam sebuah diskusi mengenai masa depan persatuan dan konsep negara bangsa, seorang pemikir dari Malaysia justru menjadikan Indonesia sebagai contoh. Malaysia melalui proses sejarah yang berbeza. Demografinya agak berbeza. Saya tak nak pergi ke situ. Saya nak lompat sedikit. Jadi bagi kita, bila kita merdeka pada 1947, kita tidak ada satu wawasan seperti satu negara, satu bangsa dan satu bahasa yang jelas. Tidak seperti Indonesia. Dan dasar kita lebih kepada integrasi. Maknanya memberi ruang kepada kepelbagaian untuk diraikan dan ini dituangkan ke dalam perlembagaan. Jadi artinya perlembagaan, contohnya kalau perkara 153 dan di Pertuan Agong ada mandat di situ untuk menjaga kepentingan orang Melayu dari segi ekonomi, dari segi pendidikan dan lain-lain. Pada masa yang sama, kepentingan kaum-kaum lain juga harus diakui dan dihormati. Jadi itu menunjukkan integrasi antara dua kepentingan itu mesti ada balance, ada keseimbangan di antara itu. Dan juga konsep semasa merdeka ialah kesatuan dalam kepelbagaian. Dan pada peringkat awalnya ialah bersekutu bertambah mutu. Banyak orang tak tahu dah sekarang konsep lama tu. Jadi artinya kita harus bersekutu dari segi negaranya, bersatu dari segi rakyatnya yang berbilang kaum. Jadi kita ada negara tapi bangsanya apa? Soalan itu tak dipecahkan pada peringkat kemerdekaan. Kerana fokus pada masa itu ialah untuk berdasarkan apa yang sudah dipersetujui bersama, pelbagai kaum ini harus bersatu dan harus ada konsep bertolak ansur dan membina bersama negara ini dengan persefahaman berdasarkan prinsip kompromi. Jadi di sini untuk memudahkan pemahaman, saya ambil contoh secara ringkas negara Indonesia. Mereka telah mempunyai bayangan ataupun bangsa idaman mereka yang diungkapkan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan pada masa itu mereka menegaskan bahawa apa yang dia kehendaki atau yang dihasratkan oleh pejuang-pejuang nasionalis Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan ialah sebuah tanah air, iaitu tanah air Indonesia yang merdeka, sebuah bangsa iaitu bangsa Indonesia yang utuh dan satu bahasa iaitu bahasa Indonesia. Maka itu merupakan satu wadah, satu konsep yang sudah dianggap sebagai tritunggal atau tiga dalam satu, itu dianggap sebagai satu perjuangan mereka yang bukan disebut disempurnakan tapi dicapai setelah kemerdekaan diisytiharkan pada 17 Ogos 1945. Tetapi kerana Belanda tidak mengiktirafnya, maka mereka terus berperang sampai tahun 1949. Barulah kemerdekaan itu kiranya dapat dimenangi secara lebih mantap oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Dan Indonesia melaksanakan polisi dasar asimilasi di kalangan penduduknya yang pelbagai itu. Dan mereka mempunyai undang-undang dasar atau perlembagaan pada tahun 45 dan juga mengisytiharkan Pancasila. Dalam konteks patriotisme, kita melihat ada yang sanggup mengorbankan nyawa dan juga harta demi negara bangsa. Dalam konteks itu, saya nak minta pandangan intelektual dua untuk melihat pada bagaimana mungkin
kita melihat ke arah pembentukan politik baru sebagai sesuatu yang perlu sinonim dengan takrif definisi dan ideologi negara bangsa era Kurun ke-21, kerana ia perlu jiwa besar bagi memasukkan runtunan-runtunan bicara wara atau diskurs yang kita sebutkan tadi. Tadi Kamaru ada menyentuh persoalan bagaimana Indonesia yang dilihat sebagai negara bangsa. Pada saya, kita juga tidak boleh lari pada sejarah. Indonesia itu perjuangan kemerdekaan dia dengan buluh runcing, istilah yang digunakan. Ini perjuangan yang berdarah. Berbanding dengan sejarah di Malaysia, pembentukan Malaysia ini, kemerdekaan Malaysia ini penuh dengan bargaining and negotiation. Penuh dengan tawar-menawar, penuh dengan perdamaian, toleransi. Sehingga kalau kita merujuk kepada pembentukan parti politik sendiri, kita tidak boleh lari bahawa pembentukan perikatan itu menerusi Community Liaison Committee balik di tahun 1949 dulu. Itulah sebenarnya membentuk DNA Politik Alliance di Malaysia. Dan persoalan Cameron, adakah kita boleh mengubah landscape politik ini, governance ini kepada sesuatu yang lebih united? Itu adalah satu, pada saya, agak impossible, kerana sejarah pembentukan DNA Malaysia sendiri itu ialah unity in diversity. Saya nak tanya pendapat Puan mengenai konsep bangsa Malaysia yang dilaungkan oleh generasi sekarang ni. Sebab yang kita bincangkan tadi adalah bangsa Melayu. Apa pandangan Puan tentang bangsa Malaysia ni? Bangsa Malaysia ni bukan sepatutnya. Bangsa Malaysia ni tidak boleh ada. Tidak boleh ada, nombor satu. Nombor dua, mustahil kita boleh adakan bangsa Malaysia. Dan saya sebutkan tadi, ras-ras bangsa tu tak banyak. Katalah, bolehkah mereka sebut sebagai bangsa New Zealand? Tak ada. Tak ada dalam buku mana pun yang katakan bangsa New Zealand. Bangsa Singapura, ada ke bangsa Singapura? Tak ada. Because pecahan ras-ras bangsa ni, dia terjadi, saya sebut tadi, akibat daripada evolusi pembentukan tu makan masa yang lama. Itu nombor satu. Nombor dua, untuk nak jadikan bangsa ni, satu bangsa ni, dia punya ciri-ciri, banyak ciri-ciri mereka sama. Keserasian apa tu sama. Dengan bangsa asing kita susah nak sama. Susah. Nombor satu, agama. Nombor dua, pemakanan. Dia susah nak sama, nak katakan bangsa Malaysia susah. Jadi kalau itu nombor satu. Nombor dua, kalau kita sebut sebagai satu bangsa, kenapa ada sekolah Cina, kenapa ada sekolah India, kenapa ada sekolah Arab and all those things. Jadi itu pemecahan pembahagian kepada bangsa-bangsa itu pun dah apa orang kata obvious sangat jadi itu nombor dua. Nombor tiga, kalau kita sebut bangsa Malaysia, kita menguburkan sendiri bangsa kita. Bangsa Cina terkubur, bangsa India terkubur, bangsa Melayu pun terkubur. You think they want to kuburkan bangsa dia? I don't think so. Takkan kita nak kuburkan bangsa kita, kita patut berbangga, the word is bangga dengan bangsa sendiri. Mereka bangga dengan bangsa mereka, itu sebab mereka bercakap bahasa mereka sendiri. Dia tidak cakap dengan bangsa bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka, macam di Indonesia ataupun di Filipina. Walaupun ada orang luar masuk, dia bercakap bahasa nasional. Bahasa itu tidak terjadi dekat Malaysia ni, tak ada jadi. Masing-masing ikut perangai masing-masing. Lepas tu nak tekan kita. On other matters, they want everything sama rata. On dia punya tu, dia tak nak. Dia tak nak sama rata. Yang ni saya rasa ini adalah ini resis. Dan saya bangga di Indonesia dari mula tahun 28 sampai ke Merdeka 45, mereka menggunakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang saya rasa itulah spiritnya. Bagi kita perlu jelas. Mungkin pada akhirnya, kekuatan sebuah negara bukan hanya ditentukan oleh luas wilayah, jumlah penduduk, atau kekuatan ekonomi. Ada sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu kemampuan rakyatnya menjawab satu pertanyaan sederhana. Siapa kita? Dan ketika pertanyaan itu mampu dijawab bersama, disitulah sebuah negara mulai benar-benar menemukan jati diri.